Fokus asal kad ini adalah keselamatan pesakit. Bagi kami, jangan sampai perbahasan di media sosial mengalih perhatian daripada perkara yang utama, iaitu nombor satu, denggi boleh menjadi sesuatu yang serius dan boleh mengancam nyawa. Nombor dua, kad pemantauan ini boleh menyelamatkan nyawa. Nama saya Dr. Rafidah binti Muhammad Rafi'i dan saya merupakan pakar perubatan keluarga dan juga ketua klinik yang berkhidmat di Klinik Kesihatan Setapak ini. Biasanya kita menerima kehadiran pesakit lebih kurang 800 ke 1,200 orang setiap hari. Dan di mana daripada pesakit-pesakit yang hadir ni, lebih kurang 40% adalah pelanggan berbangsa Melayu dan 20 ke 30% pelanggan berbangsa Cina ataupun India lah, dan selebihnya lebih kurang 10% merupakan pelanggan daripada kaum lain-lain lah. Sebenarnya bahasa Melayu memang kekal sebagai bahasa rasmi yang kita gunakan di klinik dan juga di Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, untuk bahan sokongan pendidikan kesihatan, terutamanya untuk memberikan tanda-tanda bahaya, itu memang amalan yang biasa bagi kita untuk adakan dalam pelbagai bahasa supaya mesej kita yang penting tu sampai kepada semua lapisan. Dalam kesihatan awam sebenarnya, mesej yang difahami oleh pesakit itu sebenarnya yang paling penting, kerana jika mereka tidak faham dengan arahan, ianya mungkin boleh membahayakan nyawa mereka. Dan bagi saya, penggunaan bahasa itu hanyalah satu medium untuk komunikasi lah. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu tetap kekal sebagai bahasa rasmi kita. Sensitiviti masyarakat tu memang sangat penting lah bagi kami di klinik. Tetapi komunikasi yang berkesan juga adalah satu yang tidak kurang pentingnya. Dalam klinik, prinsip kami mudah. Mesej mesti sampai, pesakit mesti faham dan nyawa mesti diutamakan. Layanan kami tetap sama kepada semua rakyat berbilang kaum tanpa mengira bangsa, umur, agama dan sebagainya. Kami layan semua dengan sebaik mungkin. Bahasa tu sekadar alat untuk komunikasi, di mana kita pilih yang mana yang kita boleh komunikasi dengan lebih baik, berkesan, pesakit faham dan boleh mencegah kematian. Saya harap ianya tidaklah begitu dipolitikkan, kerana bagi kami keselamatan pesakit itulah yang paling utama. Lihatlah ia sebagai satu usaha untuk kita mencegah kematian atau komplikasi yang serius di kalangan pesakit denggi itu sendiri.